kam hada, kata makcik. Nah, Arab jawab, tak ada mahal makcik. 5 rial, murah, ambil 5 rial, tak ada mahal. Arab cakap Melayu tu. Lalu 2 bulan makcik tu berlatih tu. Lagi Arab tengok muka Melayu cakap Melayu, tengok muka India cakap India. Dia pandai tu. Faham? Kam hadza. Nah, berapakah ini? Betul tak? Tu kam. Itu kalau bahasa pusahah lah. Kalau bahasa ulu, bahasa ulu kan? Ulu Arab ada kat ulu. Dia katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Tidak membuang masa, jom kita play bersama. Let's go. Kam hada become there. Berapa? Macam kita lah. Macam orang Terengganu kan. Kalau orang Terengganu, orang Marang, orang Kuala, orang Batu Borok, orang Cenering, dia nak kata siapakah itu? Kalau Kuala Lumpur, siapakah itu? Kalau Terengganu, orang Bandar, pedia ni. Pedia ni. Tapi kalau orang Aceh, peye tu. Peye tu. Tu Aceh dia jadi darat tu. Kalau Ulu Puing, peye jauh. Nampak? Jadi gitu lah. Daripada kam haza, become there. Ini darat. Dia panggil bahasa Ami. Bahasa orang Ulu, bahasa Amiyah. Baik. Balik kita kepada hadis. Orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kam kirat? Kamu tadi kata semayang jenazah sekali, pahala 1 kirat. Dah kirat tu banyak mana? Acuk khabar kok. Lalu Nabi jawab, kirat mislu Uhudin. 1 kirat besar gunung Uhud. Gunung Uhud ni tinggi 1 kilo, lebar 7.5 kilo. Faham lagi? Itu sekali semayang jenazah. Betul, orang yang semayang jenazah kaya di akhirat. Kaya di akhirat. Tu kalau semayang saja. Kalau dia pergi kubur, siapa habis tanam baru balik, 2 kirat. Faman syahidaha hatta yudfana falahu kiratani. Nabi kata, barang siapa yang ikut pula mayat ke kubur, siapa selesai tanam, dapat pula 2 kirat. 1 kirat semayang, 1 kirat tunggu tanam. Betul tak? Jadi mati, kita umumkan. Pak mati, mak mati, ayah mati, adik mati, orang kampung mati. Ini gunakan kemudahan Allah. Dalam WhatsApp, sebar cepat-cepat. Telah meninggal dunia. Pak soh, anak ikan, stew. Ni tepuh di lembu semalam. Harap datang beramai-ramai semayang jenazah di masjid lama Kampung Buluh pukul 10 pagi esok. Faham lagi? Itu dipanggil an-na'yu, menyebarkan, mengumumkan berita kematian. Tujuan yang benar supaya ramai orang mari ziarah dan mendoakan, seterusnya kalau boleh sembahyangkan. Bak Nabi kata kalau mampu 100 orang semayang, Allah hapung dosa semati. Tak ada 100, 40 orang lelaki. Tak ada 40 orang laki-laki, 3 saf. 2 orang, 6 orang saja, 7 dengan imam sudah memadai. Bak kita mati juga. Mati tak mati. Orang semayang mati, orang tak semayang pun mati. Makan halal mati, makan haram pun mati. Faham lagi? Betul tak? Orang baik mati, orang jahat pun mati. Cuma makna saat ni lah. Bila letak dalam kubur kau, kalau tak cukup alat. Boh dalam kubur, siapa mari? Iza ja'akal malakani, kata Tok Imam hak baca talqin. Sini baca talqin tak ni? Kampung Buluh ni. Baca tak? Mana dalil? Terbaik. Hukum baca talqin dengan baik. Mari ustaz mana pun tak nak keletong. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, sunat baca talqin lepas tanah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tidak sunat baca talqin. Jelas? Asasah. Tak nak reka pandai pada orang, jangan. Faham? Tu kitab 4 mazhab lah tu.
Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah, Syekh Abdul Rahman Al-Jazair, ulama apa benda ni, Jazair, ulama Algeria. Okey, 4 mazhab semua dia jawab dengan hukum 4 mazhab. Syafi'i, Hambali sunat baca talqin, Hanafi, Maliki tidak sunat. Jadi tak payah berbalak. Kita sunat ikut mazhab Syafi'i. Faham lagi? Kalau ada ustaz main ngajar kata haram, tohuk dalam kolok. Faham lagi? Itu bukan ustaz tu, iblis namanya. Kenapa? Menipu manusia. Kita sampaikan ni bukan otak kita, kita sampaikan pandangan ulama dalam kitab-kitab mereka. Jangan nak tebang kita jadi ulama pula. Ni pelik ni. 10 ustaz, 10 hukum tu baik. Pasal apa? Dia pakai kepala otak dia sendiri. Faham? Ustaz bukan keluarkan hukum. Ustaz ni baca kitab-kitab ulama yang menyampaikan hukum, sampaikan kepada orang kampung yang tak reti kitab Arab. Betul tak? Ni dia sendiri pula beri pandangan. Pada pandangan saya, sedap gamak. Mu payah. Mu siapa? Mu ustaz je. Mana boleh beri pandangan? Memberi pandangan ni darjat paling rendah faqih, ahli fiqh. Faham lagi? Kemudian ada mujtahid, fatwa mujtahid mazhab, akhir sekali mujtahid, mustaqim, mujtahid mutlak. Tak, tu baru beri pandangan. Kita tak payah beri pandangan. Kita ambil pandangan ulama, sampaikan pada orang. Hari ni saya sampaikan pandangan ulama 4 mazhab tentang talqin, tidak sunat di sisi mazhab Hanafi dan Maliki, sunat di sisi mazhab Syafi'i dan Hambali. Gitu. Dia ada khilaf. Macam main catur. Sini ada orang main catur? Ada. Hukum main catur khilaf kau. Dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali haram main catur walaupun tak taruh. Dalam mazhab Syafi'i makruh, tidak haram. Faham lagi? Jadi bila ada khilaf, jangan balak. Tak termasuk perkara mungkar. Benda mungkar ni ma haruma bi ijma'in, benda yang haram dengan ijma' ulama. Minum arak, berzina, berjudi, curi, merokok, nyamung, cah rumah, itu baru haram. Barang balok, ejah projek, ada haram dengan ijma'. Faham lagi? Baik, balik kita kepada hadis. Bila berlaku kematian, beritahulah orang dulu-dulu, biar sampai ramai. Mudah-mudahan yang dengar tak mari pun kurang-kurang mereka mendoakannya. Dan bila kita hantar ke kubur, sebaik-baiknya tunggulah selepas habis tanam baru kita balik. Mudah-mudahan dapat satu pahala besar tadi. Kalau tak semayang, pergi kubur saja hantar, dapat 1 gunung Uhud. Kalau semayang saja tak hantar, 1 gunung Uhud. Semayang dah hantar, 2 gunung Uhud. Tapi kita nak semayang pun tak dang, kita nak pergi ziarah saja tak, nak semayang tak dang dah, kerana ada hak, maka sekurang-kurang doakan dia. Kerana Nabi pernah pesan kalau berlaku kematian, istaghfiru. Dalam hadis Najasyi pun ada Nabi sebut, ada beberapa riwayat, istaghfiru, ampunlah, kamu minta ampunlah pada Allah supaya Allah ampunkan si mati ini. Faham? Kenapa? Bila Allah ampunkan, habis dosanya, tidak ada lagi di sisi buku suratannya. Wallahu alam. Sebelum kita masuk sesi soal jawab, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Lama Kampung Buluh melancarkan sumbangan kutipan derma untuk tabung pembangunan dan pengurusan Masjid Lama Kampung Buluh Setiu. Petugas sila bangun untuk memungut sumbangan derma. Pelan-pelan kutip daripada hadirin hadirat, petugas menggunakan beg yang saya tunjuk di hadapan ini, beg kuning ni, lepas tu ada gambar ni, patah haming perlahan-lahan cara rasmi memungut sumbangan derma. Pelan-pelan kutip dek, dari depan sampai ke belakang. Buka tunjuk depan muka, lagi tak bagi jangan berlari, tunggu depan muka dia. Siapa yang nak tolong beri derma kepada Masjid Lama Kampung Buluh melalui online, Agrobank 2006 3630 0002 4028 atas nama Jawatan Kuasa Masjid Kampung Buluh Setiu. Nak tolong bayar bil elektrik masjid, akaun TNB 2207931908. Nombor Agrobank akaun masjid tadi saya akan masukkan dalam TikTok rasmi saya, Facebook dan YouTube. Cari kuliah maghrib di Masjid Lama Kampung Buluh,
gambar atas saya mengajar, bawah tu gerak nombor akaun, tu nombor akaun masjid. Faham? Buka telefon, muduk duana pun dalam seluruh dunia ni, atau ke nombor tu, masuk dalam tabung masjid. Faham? Jangan balik rugi, okey? Kerana kita ada dua perkara besar yang dinanti-nanti. Pertama, kita masuk sesi soal jawab agama. Ni yang ditunggu-tunggu setiap malam. Okey? Yang kedua, lebih rugi kalau kita balik, kerana saya baru dimaklumkan oleh pihak masjid, lepas mayang lagi, kita dijamu besar-besaran di rumah masing-masing. Dah. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma kepada masjid, kita tengok soalan. Terima kasih pada orang bertanya ni. Yang tanya ni, dia lebih banyak pahala daripada yang jawab. Kerana sebab dia tanya, kita dapat kongsi pengetahuan, knowledge. Soalan pertama, adakah wajib cukur rambut bayi dan rambut itu ditimbang mengikut harga emas dan duit itu perlu diberi kepada siapa? Baik, bagus soalan ni. Dia kata kalau dapat bayi, dapat anak kecil lah beranak, wajib tak kena cukur rambut dia? Jawabnya tidak wajib. Sunat dicukur rambutnya pada hari yang ketujuh. Ingat dah? Sunat dicukur kepalanya pada hari yang ketujuh. Nabi kata wa yuhlaku ra'suhu yauma sabihi, dan dicukur akan kepalanya baby pada hari ketujuh beranaknya. Jelas lagi. Sunat cukur kepala. Kemudian hadis yang lain pula, rambut tu bila kita cukur, wajib kena timbang dengan emas. Tak wajib, sunat. Cukur pun sunat, timbang pun sunat. Timbang benda, timbang rambut bayi, bukan rambut pok bayi. Pok bayi 1/2 kilo rambut. Kan? Rambut anak mu tu. Baby umur 7 hari kita cukur kepala dia. Bila cukur kepala, dapat tak rambut secekar? Dapatlah. Bubuh atas nimbang. Faham lagi? Sunat wajib bubuh atas timbang. Timbang mana? Timbang kedamah. Jangan timbang getah. Timbang kelapa sawit, dah naik tu. Faham lagi? Dah naik, dah gerak meter. Tak? Ataupun dah cing pasar. Lagi dah naik tu. Faham? Timbang kedamah. Kan dengan digital. Pergi kedamah. Nah, dek. Pocik nak timbang rambut anak pocik cukur malang kejap. Boleh ke tak? Nampak? Tukar mata boleh. 2%. Ada kan 2%. Patut kaya. Datang keleku. Patut bakal pun nak pinjam kejap. Benda 2% pun kaya dah. Tahu tak? Jangan bergaluh dengan hidup ni. Jadi tak berkat hidup. Timbang-timbang dapat 1 gram. Faham lagi? Contoh, timbang-timbang 1 gram. Faham? Dah nak sedekah di mana? Dia tanya ni. Sedekah tu sunat. Lepas timbang, sunat kita sedekah harga 1 gram emas kepada orang miskin. Dah nak tahu segereng berapa? Tanya kedai emas. Jangan tanya kedai rambutan, kedai jual duku, kedai jual sutung. Tak reti lah tu. Kedai emas. Halo, ni kedai emas Pok Mak ni. Ya. Hari ni berapa emas 1 gram? Hari ni 1 gram 500. Faham lagi contoh? 500. Kita pun timbang rambut anak 1 gram. Faham? Sunat kita sedekah 500 riyal ke orang miskin. Faham lagi ya? Anggur bahan nasi goreng tak ingat pula. Faham lagi? Anggur kena telur mata lembu 2 tik lagi dengar tak ingat pula. Faham? Dari timbang boleh 1/2 gram. Segereng 500, dah 1/2 gram berapa? 250. Awak bodoh kan? Senang je. Kira 250 sunat sedekah ke orang miskin. Jangan sedekah rambut, sedekah piti. Dah rambut, tanam. Kaki sedekah rambut, dia kira bodoh. Rambut. Faham ni lah, rambut anak hamba ni cukup malam. Faham? Orang suruh pergi tengok tak apa. Faham? Lepas tu duduk copy paste dalam Facebook. Rambut, esok tanam. Lepas pada timbang. Faham? Kerana apa? Mengikut perbuatan sahabat Nabi. Mereka ini kalau cukur rambut, gunting rambut, berbekang dan sebagainya, barang-barang tubuh badan manusia, mereka tanam. Kita ikut perbuatan sahabat. Faham? Jelas?
Dah kalau timbang-timbang rambut anak tu tubik rambut anak macam eliket. Lagi. Rambut ni eliket ni bulat macam sarang terbuang. Timbang-timbang sekilo boleh. Sekilo 500,000. Lagi harga emas, faham? Kalau tidak harga emas boleh dengan harga perak. Faham? Soalan seterusnya. Korban dan akikah boleh buat sekali tak? Maksudnya dua dalam satu. Jawabnya boleh dan tak boleh. Lepas tu untung mari dengar. Faham? Orang ngajar subuh tak mari kuliah duha, tak mari kuliah garik, tak mari nak jadi benda, jadi beruk ke apa? Tahu tak? Manusia ini dengan ilmu jadi betul amal dia. Bila jadi betul amal dia, baru letak atas timbangan pada akhirat. Kalau amal tidak betul, tidak ada atas timbangan. Okey, terima kasih telah menyimak tazkirah dari Ustaz dari terus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman Islam dan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah, dan semoga kita selalu tetap iman Islam, dan semoga kita dipanjangkan umur yang barakah, berumur yang bisa manfaat buat umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.